Kalau dari sudut hukum tajwid, dia sebutlah segala hukum tu. Jadi untuk mengingati hukum tu je kita dah satu isu. Untuk menyebut satu-satu huruf tu satu isu juga. Dan kurang sabarlah. Kurang sabar tenaga pengajar kot, insya-Allah. Rasanya sebabnya bila kita tak dapat tu dia mula yelah bila orang tak sabar kan. Banyaklah isunya tu. Jadi bila di situ ada macam tak connection lah antara pelajar dengan tenaga pengajar dengan pelajar. Dia kurang connection. Dia kurang sabar dan kita pun rasa macam tak selesa lah. Kita jadi macam serabut. Mana satu kita nak fokus dulu. Kemudian bila kita baca, kat situ dia kata, okey berhenti kat situ kerana sekian. Kita baru nak belajar huruf, baru sebutannya kan. Jadi terlalu banyak yang kita kena fokus. Dan dia tak buat satu pendekatan. Okey, kalau orang jenis macam ni tak faham, okey kita cari yang paling mudah untuk dia faham. Tapi berbeza dengan Haraki. Pertama sekali pengasas Haraki dia faham kenapa dia wujudkan kelas tu. Sebab dia target untuk orang-orang yang zero. So dan dia buat R&D tentang kenapa orang susah nak membaca. Jadi bila orang buat R&D, dia fahamlah apa isu-isu yang ada pada orang yang memang tak faham, dan dia adalah dia punya apa orang kata langkah-langkah yang dia perlu buat untuk orang tu lebih faham. Sebab itu keluar vokal, keluar konsonan. Sebab keluar benda-benda macam tu lah kita lagi cepat faham. Dia adaptasi dengan isu semasa, adaptasi dengan yang paling mudah kita faham, dengan huruf-huruf apa yang kita nak faham tu. Itu goal lah bagi Haraki sebab dia boleh keluarkan vokal dan konsonan. Senang.